Seperti mana juga Kerajaan Persekutuan dan Negeri sebelum ini, iaitu Perdana Menteri, Menteri-Menteri, Ketua-Ketua Menteri, bahawa Kerajaan Madani komited memenuhi segala obligasi kepada Sabah seperti mana yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Tidak dapat dimungkiri bahawa setakat ini Kerajaan Madani telah mencapai kemajuan positif dalam menyelesaikan banyak isu berkaitan Perjanjian Malaysia 1963, MA 63, Jatuhkuasa teknikal di bawah Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 yang dipengusikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri kedua. Terima kasih. Sebanyak 13 tuntutan di bawah MA 63 telah diselesaikan. Antaranya yang dipersetujui oleh Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sabah, termasuk penyerahan kuasa Kawasan Selia Elektrik dan Sabah Electricity Sdn Bhd kepada Kerajaan Sabah.